Halo guys, Boya datang lagi dengan Boya Magic AI Power Transformable Wireless Microphone. Dan jom kita unboxing sekarang. Okey, mula-mula kita keluarkan segala apa yang ada isi perut dalam kotak ni. Kemudian kita buangkan kotak dia, kita buangkan segala kertas yang ada dalam ni. Kita tinggalkan casing dia saja. Kemudian kita bukakan zip tu dengan rapi. Di dalamnya terdapat batang Boya mic yang dipanggil charging case. Dan dalam charging case tersebut korang akan dapati ada 2 biji mic yang dibekalkan. Boleh tahan cantik juga batang casing ni. Ni apa pula? Okey guys, Boya Magic juga ada membekalkan USB Type-C receiver dan juga Lightning receiver, iaitu untuk iPhone. Okey guys, aku akan tunjukkan kau cara pasang dia, tapi ini untuk Type-C receiver sahaja. Selain daripada itu, dua benda alah bulu ni juga disediakan untuk kegunaan pada transmitter ketika korang guna pada cuaca yang berangin. Okey, dekat belakang transmitter ni ada magnet di mana korang boleh menggunakan transmitter ni pada baju. Macam ni cara dia aku tunjukkan. Okey, kau lekatkan dan tak jatuh, kau boleh menggunakan dia. Selain daripada itu, korang juga boleh menyepit di collar baju ataupun di leher baju macam tu. Dan selain daripada itu juga, korang boleh lekatkan transmitter ni pada topi korang pakai. Okey guys, selain daripada bulu transmitter dibekalkan, ada juga bulu untuk charging case juga dibekalkan supaya korang boleh menggunakannya untuk interview. Okey guys, selain daripada itu, ada juga dibekalkan 3.5mm TRS receiver. Itu nama dia yang aku baca lah. Di sini ada power button dia, ada lampu menyala, maknanya benda tu function lah. Ada lagi satu dan kau akan lihat 3 lampu titik kat situ. Dan ada juga kabel untuk di attachkan kepada kamera DSLR kat situ. Itu cara dia untuk menggunakan dia lah. Lebih kurang lah aku tunjuk ni. Selain daripada itu, ada 2 kabel juga dibekalkan. Cara nak gunakan dia ni nanti korang bacalah manual. Okey guys, untuk charging case tu tadi, korang juga boleh menggunakannya sebagai table mic ataupun mikrofon meja. Korang boleh bercakap-cakap seperti mana yang aku lakonkan di dalam video ini. Sebelum kita nak menggunakan mic ni, kita kena buka dulu dan kita kena keluarkan plastik yang ada dalam ni. Ni nampak ni plastik dia. Ni plastik kat sini pun kau kena keluarkan dulu. Lepas tu ini kau kena tekan dalam masa 2 saat. Lampu biru akan menyala. Okey, sudah boleh digunakan. Sebelum tu jangan lupa plastik ini pun perlu dicabut. Okey. Apabila kau dah keluarkan dan plastik ini pun kau dah cabut, lampu biru dah menyala. Okey. Kau bolehlah masukkan dia ke sini. Okey. Dan